lebih 12,000 artifak tamadun Islam dari serata dunia dipamerkan di Muzium Kesenian Islam di Ibu Negara kini menjadi tarikan pelancong. Sebahagian besar koleksi itu diperoleh menerusi lelongan antarabangsa, pertukaran dengan muzium lain serta sumbangan koleksi peribadi. Laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Dengan seni bina ikonik dan kubah biru yang diilhamkan daripada Masjid Isfahan di Iran, Muzium Kesenian Islam Malaysia menempatkan 12 galeri yang memaparkan koleksi antaranya Al-Quran dan manuskrip, tekstil, seramik, barang perhiasan, senjata serta gaya hidup dunia Islam. Khazanah seni bernilai tinggi itu turut dipamerkan sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 menerusi program Jom Lepak Muzium sekaligus menarik perhatian penggemar artifak bersejarah. Antara tarikan utama pengunjung ialah koleksi kain kiswah Ottoman Rum serta manuskrip Al-Quran yang unik. Muzium yang paling terbaik di Asia Tenggara dan paling unik kerana dia menggunakan lensa Islam untuk melihat Asia Tenggara, bagaimana Islam telah influence pakaian, permata, senjata. Kita boleh belajar macam seni-seni tenunan yang dah lama yang kita dah tak tahu dah sekarang kan dah tak ada, so kita banyak belajar pasal tekstil, macam mana orang dulu-dulu pakai baju, dia punya pemakaian dia macam mana, seni dia. Dengan sasaran lebih 200,000 pengunjung tahun ini, pelbagai aktiviti percuma untuk keluarga dan kanak-kanak turut diadakan pada hujung minggu. Sangat penting untuk generasi sekarang mengetahui betapa Islam ni lebih daripada yang kita tahu Al-Quran, dengan ni dia lebih kepada gaya hidup. Segala aspek dalam kehidupan, sama ada cara berpakaian, cara kita, peralatan yang kita gunakan, semuanya melambangkan identiti kita sebagai orang Islam. Setiap tahun muzium ini menerima lebih 160,000 pengunjung, malah sebahagian besarnya adalah pelancong luar negara seperti dari Amerika Syarikat, United Kingdom, China, Jepun dan Korea.